So you guys pernah rasa tak bila edit satu video ambil terlalu banyak masa, lepas tu korang rasa bosan pula dengan video tu? Day 24 cakap depan kamera. Saya kebanyakan masa saya pun buat konten yang pendek. Jika saya mengambil masa lebih daripada 1 hari atau 2 hari untuk edit satu video macam tu, saya akan hilang saya punya semangat. Lepas tu saya rasa video tu macam banyak susah nak edit. Dan idea semua, feeling semua pun dah hilang. Kalau you guys ada rasa macam ni, you boleh komen kat bawah. Kita tengok siapa ada rasa macam ni. Kalau kita edit dengan cepat tu ada kebaikan dia lah. I bagi 3 contoh lah. Contoh pertama ialah jika kita edit dengan cepat, kita ada momentum dia. Momentum yang bagus. Okay, contoh macam you edit tu, you rasa macam bangga. So bila you rasa you dah habis video tu, and then you rasa gembira. Okay, and then you nak buat lagi. Macam ni you boleh naikkan you punya consistency lah. So contoh nombor 2, you dapat buatkan post yang lebih banyak lah. So konten kamu jalan dengan cepat lah. So tak akan stuck dengan lama. Contoh nombor 3, jangan terlalu perfect. Bila nak edit cepat tu tak perlu terlalu perfect lah, tapi kena tengok apa konten yang you tengah buat lah. So untuk macam ni, saya bukan kata edit dengan lambat tu tak bagus. Apa yang saya recommend ialah kita kena balancekan dengan editing speed kita lah. Okay, so kalau kita nak balancekan dengan speed cepat dengan lambat, tambah kualiti dia, okay, ini adalah sedikit tips yang I tengah guna punya lah. Contoh macam saya guna CapCut, saya akan favorite semua sound effect, transition dengan font yang saya akan guna. Macam tu, you tak perlu cari-cari lagi. Kalau you nak jimatkan lagi masa, you boleh terus beli Pro punya lah. Okay, sekarang ada 1 year free trial, so you boleh try. And then nombor 2 ialah patching. Okay, patching ialah macam you dah record you punya content semua dalam 1 hari, and then you cari 1 hari yang free, you tak buat apa benda lain, you terus sekali edit semua video. So yang last kali you kena tahulah apa jenis konten yang you tengah edit. Kalau you tak tahu apa jenis konten yang you edit, memang susah lah you nak edit, sebab you nak cari point dia, you nak tahu apa benda konten yang dia tengah cakap, and then you nak tahu apa feel dia yang boleh buat dengan konten tu. Ini adalah cara-cara yang saya sentiasa gunalah untuk macam mana saya speed up saya punya video editing process. So, saya punya sharing sampai sinilah untuk hari ini. So, selamat Hari Raya guys. Saya Eng, kita jumpa esok.